Dan dia mengatakan kepada saya yang dia nak membunuh diri. Saya tengah bercuti, saya terpaksa lah panggil dia jumpa juga. Saya takut risiko kematian. Dia menceritakan sebelum ni dia pernah membuat pinjaman dengan Along dan dia gagal untuk bayar kerana tak ada siapa pun akan mungkin boleh bayar. Mencecah ke RM40,000. Asalnya RM400. Maka dia pergi berjumpa di sebuah pusat membeli belah di Subang. Dia tiba-tiba dikerumuni oleh 3 orang kolektor Along lah. Dia pun terpaksa berjalan ikut ketiga-tiga Along ni ke toilet. Dia ditampar. Setelah itu dia diminta untuk buka baju. If you never pay on time, they have late charges. 1 minute 500, the other one will be 1 hour 450. I have paid. I still have the receipt. They still ask me to pay more. The latest one will be 1,002 become 10,000. They ask me to pay 10,000. If not, they sell me to the Myanmar or bring me go to the toilet. Chinese guy. This report Along. This is before Along case. This is the ask me to undress, take out my clothes. I do this before because of the Along say want to burn my house. Yang first report polis kata sebab yang belum jadi jenayah, belum jadi lagi, so polis tak akan ambil apa-apa tindakan. Yang first report Punca pun dah tambahan sikit. Sebelum dia kena rakam tu video, dia kena tumbuk juga. Tapi video tak ada bukti lah. Sebelum itu Along rakam lah, dah tumbuk dia stop lah. Inilah. Kalau jadi kat kita macam mana? Kalau jadi benda ni kan. Sebab tu dia sampai dia nak bunuh diri. Stres. Sampai nak bunuh diri. Kalau tak jumpa malam tu, saya tak jumpa malam tu, dia nak bunuh diri dah. Dan lepas itu dia pun hantar viralkan IC saya ke social media, ke company I, ke parent I, family I semualah. So I pun pergi buat police report dan I cakap okay, I nak buka kes under itu ugutan lah. Dan dia pun tanya, kalau ugutan you sudah kena apa, ada physical touch ke atau apa tak? Dia cakap, dan I pun cakap belum lagi. Kalau belum lagi dan ini pun kita tak boleh buka kes. Akta itu akta pemberi pinjam, bukan akta peminjam. Saya tulis ke dalam akta ni? Dia tulis akta pemberi pinjam. Dalam seksyen 5/2 ni, dia kata dengan jelas, mana-mana orang menjalankan, mengiklankan atau mengumumkan dirinya, membukakan dirinya dengan apa-apa cara menjalankan, memberi pinjam wang tanpa lesen yang sah, telah melakukan kesalahan, denda RM250,000 hingga RM1 juta atau penjara 5 tahun. Kena berlaku ugutan dulu ke? Kena berlaku jenayah dulu ke? Kena baling cat dulu ke? Tak ada. Dia kata kesalahan tu berlaku ketika beri pinjam wang tanpa lesen.